Ini penjelasan kita. Macam ni kan juga cantik kan, cakap, kita tidak ada kurang ajar, maki memaki, okay? Kan you pun tak koyak, saya pun tak koyak. Ini kadang saya nak naik ruangan you kata tak boleh naik. Saya pun pening macam tu. You cakap pasal saya pun pening kepala. Ni brother. Saya kalau cakap tak isap rokok, boleh mati tu, brother. Okay, you cakap pula saya tu. Okay, main rokok. Silakan Pak Bomo. Silakan Pak Bomo. Kita dengar, sorry. Ya. Saya tak dengar ya. Ya. Dah makan ke Pak Bomo? Tak makan je, jom kita keluar Ustaz pergi minum apa? Restoran kat mana-mana. Apa kita duduk? Kita duduk, kita minum, salam perkenalan. Salim. Saya baru, isap rokok pula. Tunjuk rokok, bayar ni. Salim, aku dah buat report polis. Kau jangan agak. Aku dah buat report polis, jadi biar aku serah kepada polis lah. Ya, okey. Buat, tak apa. Saya tak kisah, Pak Bomo. Saya cuma nak tanya kepada awak. Baru saya tahu Salim Kari yang buat dekat awak, yang mengatakan kepada awak, itu adalah fitnah bagi dia kepada awak. Saya baru kenal semua kan. Tapi yang menentukan itu apapun, ya Allah yang menentukan sama ada Papa Bomo, you menegak keadilan dan meneruskan dengan Tun Mahathir memperjuangkan. Alhamdulillah. Beginilah saya memperjuangkan kepada Perdana Menteri. Dia ada masing-masing punya pihak yang kita menyokong kan, betul? Tapi kenapa Salim kau mempertahankan Anwar Ibrahim banduan jenayah liwat? Okey. Adakah buktinya betul? Dalam penjaga Sungai Buloh takkan kau tak borak? Okey. Itu adakah bukti betul? Dia boleh dinayakan bermacam-macam sewaktu powerful kita gunakan salah guna. Apa pun boleh terjadi Papa Bomo. Kalau dia jadi seorang Perdana Menteri hari ini dia nak buat kamu macam mana pun boleh. Bila saya tanya dia, adakah Anwar ni seorang peliwat? Awak dah bagi soalan saya tanya. Adakah Anwar ni seorang banduan liwat? Tapi bagi saya, dia dah menjadi Perdana Menteri, sama ada dia lewat atau tak, Allah yang menentukan dia sama. Tapi kenapa dia banduan liwat? Tapi kenapa Allah menjadikan dia Perdana Menteri? Adakah dia banduan liwat? Saya rasa itu satu fitnah yang amat besar sekali. Bagi saya lah. Mahkamah jatuhkan dia hukuman meliwat. Itu bagi saya, bagi awak kata betul terpulanglah pada awak sebab awak benci dia. Saya benci Tun Mahathir. Tapi adakah sekarang saya benci Tun Mahathir? Tidak. Tapi saya kesian dia diinayakan. Nantilah bro. Saya nak bagi. Tun Mahathir adalah memperjuangkan bapak bangunan. Tapi sayang terperangkap dengan orang jahat supaya menggila duit dia kan. Saya bukan kata kat awak jangan terasa. Mungkin awak tak ambil duit Tun pula. Betul? Tapi saya rasa kesian lah. Nantilah awak koyak pula saya kata macam ni. Sekarang ni Anwar ni banduan jenayah liwat. Itu bagi awak. Bagi saya Mahkamah jatuhkan hukuman. Adakah kau tak percaya dengan undang-undang? Undang-undang, sebab tu undang-undang kamu selamat. Kamu keluar masuk dapat jamin. Adakah undang-undang itu adil? Sebab itu undang-undang tidak memihak kepada Perdana Menteri meninayakan kamu. Dia bebaskan perhakiman. Dia bebaskan, dia bagi. Sekarang dia tak tahu. Dalam isu liwat Anwar Ibrahim ni, mahkamah jatuhkan hukuman bersalahkan dia meliwat 5 tahun penjara. Bagi saya berpuluh kali saya cakap satu perinayaan terpulang pada bagi you. You nak suruh saya ulang berapa juta kali? Tapi kau percaya tak Anwar meliwat? Saya tanya soalan. Percaya tak Anwar meliwat? Nanti saya tanya percaya tak Anwar meliwat? Saya kata tidak. Tapi saya nak tanya awak balik. Boleh? Adakah kamu fitnah kepada saya di Sungai Buloh? Ataupun nanti awak tanya soalan tu saya dah mengaku saya tidak akan memberi penjelasan itu tidak benar dan tidak betul, satu fitnah. Dan saya tanya kepada awak, adakah saya buka kelab malam tempat arak yang kamu kata tu? Lim, aku tanya kau meniaga apa? Kau duit banyak ni, kau bagi-bagi duit kat Indonesia baling-baling duit. Yang tu rezeki mereka, Tuhan bagi kat saya. Kamu tahu kalau saya buka akaun sekarang, siapa saja nak bagi, kamu tahu berapa puluh million saya boleh dapat sebulan. Banyak orang kaya-kaya nak menyumbang kepada saya. Saya kata menyumbang bukan kepada saya untuk saya membagi. Bagilah kepada engkau orang sendiri. Kau pilihlah siapa orang susah. Kau bagilah sendiri. Tahukah berapa ramai yang nak datang yang nak bagi sumbangan? Itu sama ada halal atau tidak halal.
Ya, saya tidak berani ambil kerana saya tahu duit saya duit halal. Saya menjaga ayam, saya menjaga nasi. Duit keuntungan saya seorang. Ada anak angkat. Nantilah awak, saya cakap awak dah blok. Awak buat macam saya. Awak nak bagi saya jam. Saya cakap saya tak jam. Saya tak jam. Sebab aku tanya soalan. Kau cakap kau daripada Sumber kau jual ayam, Saloma Bistro, kekayaan kau. Ya. Tapi aku tak pernah tengok orang meniaga makan ke, meniaga ayam ke, pergi tabur-tabur duit, baling-baling duit. Tak ada. Engkau je. Itu yang kau tak tahu. Hidayah yang Allah bagi ke aku. Bukan aku penting duit. Aku pentingkan orang miskin daripada kekayaan aku. Sebab itu aku bukan gila duit. Aku hanya memberi rezeki kerana aku tahu itu milik Allah, bukan milik aku. Milik Allah. Aku mati dengan kain kapan yang aku bawa. Tapi aku tak pernah jumpa ni. Aku tak pernah jumpa orang baling-baling duit. Itu yang kau tak pernah jumpa. Luar biasa yang Allah bagi dekat aku. Salim bin Abdul Rahman. Luar biasa ke luar tabi'i? Itu yang kamu tengok. Kamu tidak dapat terima. Kamu nak mengkecilkan saya. Janganlah. Saya tak memperkecilkan awak, Papa Pomo. Awak nak cakap elok, saya memberi penjelasan. Kenapa? Kamu tidak menerima Allah bagi kekuatan kepada saya untuk memberi kepada orang miskin. Kenapa saya tanya? Last soalan. Okey, silakan Papa Pomo. So kau ni straight ke bengkok? Okey, kamu kata straight ke bengkok. Saya nak tanya soalan yang kamu kata itu adalah Salim Kari memfitnahkan kepada awak. Dan saya kata saya adalah lelaki. Tapi bagi pihak kamu kata saya adalah kunyit, itu terpulang pada kamu. Betul ke kunyit? Saya. Betul ke kunyit? Ya, kalau kamu kata dan saya juga boleh kata kat kamu. Tak betul ke kunyit? Betul ke kunyit? Saya nak tanya, kalau saya kata saya kunyit, kamu ini adakah pondan yang Ramlah balai buntut awak di belakang? Kamu jangan tipu benda tu. Itu fitnah atau tak? Itu fitnah atau tak? Kau jawab dulu. Yang dia balas buntut, yang dia balas buntut awak itu adakah fitnah atau tidak? Nak jawab lah ni. Tak, jawab. Adakah fitnah atau tidak? Tak, kau jawab fitnah atau tidak? Nak jawab lah ni. Cakap jawab fitnah atau tidak? Wallahi wabillahi watalahi, aku tak pernah main buntut, aku tak pernah kena balon dengan buntut, aku tak pernah kena balon, aku lelaki tulun, tak pernah main dengan jantan, tak pernah ada skandal dengan jantan, tak pernah mengunyit. Wallahi wabillahi watalahi. Alhamdulillah.